ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخواني المسلمين رحمكم الله. Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita dalam Al-Quran kisah-kisah Bani Israel supaya kita ambil pengajaran, supaya kita tidak melakukan kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh Bani Israel dan kaum Yahudi. Dan dalam khutbah minggu lepas saya telah bawa kisah Ashabus Sabt, satu negeri yang besar di kalangan Bani Israel, di mana negeri itu terletak di tepi pantai, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan mereka memancing ikan pada hari Sabtu. Larangan yang mu'tamad oleh Allah dan Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala cerita kisah mereka dalam surah Al-A'raf bermula ayat 160. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Allah Subhanahu wa taala uji kaum ini pada hari Sabtu, di mana mereka dilarang untuk memancing dan tangkap ikan. Ikan yang besar, yang sedap akan datang berlambak di tepi pantai, tunjuk muka kepada Bani Israel. Tetapi mereka tak boleh nak tangkap ikan ini. إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. Pada hari Sabtu, ikan akan berlambak, datang dalam kuantiti banyak sangat, sampai Allah Subhanahu wa taala kata syur'a, ikan akan tunjuk kepala dia. Tetapi nelayan-nelayan di kalangan Bani Israel tidak boleh tangkap. Allah uji sebab mereka melawan Nabi Musa alaihi salam. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Ujian Allah. Selain hari Sabtu, hari Ahad, ikan tidak ada walaupun seekor. Wa yawma la yasbitun la ta'tihim. Ikan hilang di tengah-tengah lautan. Tak ada ikan di tepi pantai. Kadang-kala seorang di kalangan nelayan Bani Israel pergi ke tengah laut, 3-4 hari balik tak ada tangkap walaupun seekor ikan. Tapi hari Sabtu ada ikan. Allah nak uji mereka. Tetapi Bani Israel seperti perangai mereka akan melawan dan akan menipu hukum Allah dengan fatwa ulama mereka. Maka ada sebahagian di kalangan Bani Israel, dia buat satu hilah. Dia gali satu kolam di tepi pantai, kemudian dia biarkan satu laluan supaya apabila ikan banyak datang ke pantai, ikan ini akan masuk di dalam kolah tersebut. Kemudian akan tutup laluan tersebut. Dia tak akan usik ikan ini hari Sabtu. Hari Ahad, dia datang kat kolah, dia tengok ikan banyak, dia akan ambil. Maka bila mereka mula melawan Allah, bila sebahagian di kalangan masyarakat nelayan Bani Israel dah tergamak untuk ambil ikan dan tersebar di kalangan negeri itu, orang pun tanya, bagaimana engkau dapat ikan ini? Dia kata, aku tak tangkap hari Sabtu. Dia kata, hari ini Ahad, Ahad tak ada ikan. Dia kata, aku cuba buat kolah, aku tak tangkap hari Sabtu. Ikan yang silap masuk kolah aku. Tuan-tuan rahmati Allah, maka hilah ini dipelajari oleh ramai masyarakat. Bila mereka tanya ulama mereka, ulama kata tidak ada masalah. Janji jangan tangkap ikan hari Sabtu. Tidak salah. Tetapi
ada orang yang saleh. Di kalangan mereka ini ada orang yang saleh tapi kelompok kecil sangat dan orang dhaif. Mereka bagi nasihat. Jangan memainkan hukum Allah. Jangan menipu hukum Allah. Jangan keluarkan fatwa zahirnya boleh tapi hakikatnya menipu. Tuan-tuan rahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis hasan. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah qal hadha al-hadith hasan. Dan sanad dia ditahsin oleh Imam Tirmizi rahimahullah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal la tartakibu martakabatil yahud. Jangan kamu mengulangi kesilapan orang Yahudi. Fatastahillu maharim Allah bi'adna al-hiyal. Jangan kamu menghalalkan perkara yang Allah haram dengan tipu hilah. Allah kata ini haram, tapi kita akan pusing dan akan putar pelik dan akan keluarkan berbagai dalil supaya menjadikan benda yang haram halal. Jangan tuan-tuan. Larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tartakibu martakabatil yahud fatastahillu maharim Allah bi'adna al-hiyal. Kita boleh tipu, boleh tipu hilah. Kononnya benda ini Allah kata haram tapi kita kata halal. Riba, kita boleh pusing jadikan dia halal. Minum arak, kita boleh pusing, kita boleh tempel lagi logo halal supaya benda yang haram jabatan kita akan kata halal. Inilah perangai orang Yahudi, tuan-tuan rahmati Allah. At-tahayulu ala Allah, permainkan agama Allah Subhanahu wa taala. Salat yang sepatutnya rapat saf, mereka boleh buat fatwa kerana boleh dibolehkan salat berjarak. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tekan dalam hadis yang sahih, la tusawwunna sufuf. Hadis rawahu al-Bukhari wa rawahu al-Imam Muslim wa Abu Dawud wa An-Nisa'i wa Tirmizi. Manakah ulama sunnah, ulama hadis yang kononnya nak mempertahankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Manakah bumi sunnah yang kononnya nak mempertahankan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah kata la tusawwunna sufuf, wajib kamu rapatkan saf, au la yukhalifanna Allahu baina qulubikum. Balasan daripada Allah kalau kita tidak melakukan dan melaksanakan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balasan Allah, au la yukhalifanna Allahu baina qulubikum, ataupun Allah Subhanahu wa taala akan wujudkan pecah belah di kalangan hati-hati kamu. Tengoklah umat Islam kita makin berpecah belah, makin berpuak-puak, buat parti itu, parti ini, makin berpecah belah. Rasulullah, hadis Al-Bara' ibn Azib, rawahu Abu Dawud wa Nisa'i. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhallalu الصف من ناحية المسجد إلى ناحية المسجد يسوي صفوفنا. Kata Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai tahap masuk celah-celah barisan, pergi ke barisan kedua, merapatkan saf, betulkan saf. Adakah ini satu sunnah yang ringan? Inilah satu sunnah yang wajib. Sampai tahap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke saf kedua, betulkan saf. Kemudian Rasulullah dalam hadis Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari ajar sahabat supaya rapat. Qala An-Nu'man ibn Bashir, hatta kharaja alaina yawman, sehingga suatu hari, fa'indama ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna qad wa'ina aw wa'ina wa adrakna dhalik, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita rapatkan saf dan baginda alaihi salatu wassalam tengok kita dah faham dan sedar, kharaja alaina yawman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar satu hari, fa arada an yukabbir, baginda nak takbir, fara'a rajulan badiyan sadruhu min as-saf, baginda alaihi salatu wassalam hampir nak takbir, tapi baginda telah melihat seorang pergi depan sikit je, tak jadi nak takbir.
Rasulullah pusing kata, "Ibadallah, la tusawwunna as-sufuf aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba Allah, wajib kamu rapatkan saf dan luruskan saf, ataupun Allah Subhanahu wa taala akan wujudkan perlagaan di antara wajah-wajah kamu. Kita dalam salat tak rapat, kita nak tengok wajah orang Islam, kita jadi macam tak nak jumpa dia. Naam. Kadang-kadang kita nak pergi sembahyang tapi tengok salat jarak. Sampai sekarang ni, salat jarak. Tetapi dalam kapal terbang, jarak 1,5 meter pun tak ada. Duduk rapat dalam kapal terbang. Dalam bas, rapat. Dalam kereta, 5 orang sumbat dalam kereta nak pergi berkelah. Tapi bila berhenti dekat satu persinggahan, masuk surau, girap jarak. Apa benda ni? Tuan-tuan rahmati Allah, tidakkah kita diberikan akal yang waras untuk memikir? Tapi itulah tuan-tuan rahmati Allah, bila kita tidak mentaati Allah dan Rasul, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita bangsa yang tidak lagi cerdik. Minta maaf. Sebab tu di kalangan Bani Israel ada kelompok kecil bagi teguran, bagi nasihat. Yang kamu lakukan tidak dibenarkan. Yang kamu lakukan ini satu perkara yang haram. Walaupun kamu menipu, buat tipu helah, tetapi amalan kamu masih melawan Allah dan Rasul. Kamu jangan nak tunjuk pandai sangat. Kononnya kita perangkap ikan hari Sabtu, kemudian kita ambil hari Ahad. Kononnya dibolehkan. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban shadida. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Rupanya ada pula satu kumpulan yang tidak senang hati dengan kumpulan yang menegak kebenaran. Rupanya ada orang yang saleh tapi tak nak langsung prinsip ditegah maksiat. Mereka tak nak prinsip ini ada dalam masyarakat mereka. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'idhun. Kenapa kamu nak tegur puak-puak ni? Allah akan binasakan mereka. Lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibahum 'adzaban syadida. Kenapa nak tegur? Biar buat maksiat. Kenapa nak cegah maksiat? Duduk dia. Habis air liur. Mu jangan bunyi, jangan geger. Apakah jawapan mereka ini yang nak mencegah maksiat? Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Kita nak lepaskan diri depan Allah. Tuan-tuan rahmati Allah, bila kita cegah kemungkaran, kita bukan nak ubah, kita tak ada kuasa. Dan kita bukan nak bergaduh dengan orang. Kita hanya sampaikan. Kita tak ada kuasa. Dan kita tak perlu nak ada tubuhan ataupun parti politik supaya nak menegah kebenaran. Ini satu muslihat tidak ikhlas. Bila tubuhkan parti, kemudian bila dapat jawatan, senyak sunyi. Tak ada bunyi langsung. Bahkan mereka lah yang melawan agama Allah. Mereka yang matikan salat di masjid. Kita tak perlu. Kita hanya sampaikan. Sampai Allah Subhanahu wa taala ambil nyawa kita. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'idhun. Kenapa nak bagi tazkirah? Kenapa nak bunyi? Kenapa nak bagi peringatan? Lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Kumpulan yang tak senang hati dengan kumpulan yang menegur. Mereka tahu akan datang azab Allah. Tetapi kumpulan yang menegur kata ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Mudah-mudahan mereka akan ada orang yang akan terima peringatan. Tapi Allah Subhanahu wa taala kata, tengok, falamma nasu ma dhukiru bih أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما نسوا ما ذكروا به. Bila tazkirah tidak lagi diindahkan, tengok tuan-tuan rahmati Allah, kelebihan orang yang menegak kebenaran, kelebihan orang yang menegur cara ikhlas kerana Allah dengan cara baik. Apa kelebihan dia? Apakah balasan Allah ataupun ganjaran oleh Allah?
Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan mereka daripada azab Allah kalau ditimpa. Falamma nasu ma dhukiru bih anjayna alladhina yanhauna 'anis su'. Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan paling awal orang yang mencegah kemungkaran. Wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Dan mereka yang fasik, yang melawan perintah Allah, yang mengubah hukum Allah, ulama yang buta pelik kebenaran, mereka akan tergulung juga. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, ada hadis sahih rawahu al-Imam at-Tirmizi min hadits Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi akhir hadhihi al-ummah qadhfun wa maskhun wa khasf. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hujung akhir ummah ini akan ada berlaku 3 jenis azab Allah. Al-qadhf, batu yang besar yang akan dibaling daripada langit, manusia akan dibaling dengan batu. Wa khasf, bumi akan tenggelam dan akan berlaku tanah bendap dan manusia akan ditenggelamkan oleh bumi dengan izin Allah. Ini antara azab. Azab yang ketiga, wa maskh, manusia yang akan diubah ciptaan mereka jadi seperti monyet, khinzir, kera dan tikus. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata, falamma atau, ayat seterusnya, falamma atau amma nuhu an qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Allah Subhanahu wa taala jadikan Bani Israel golongan yang melawan hukum Allah, yang permainkan hukum Allah dan menjadikan halal menjadi haram ataupun larangan haram mereka kata dibolehkan. Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka, falamma atau amma nuhu an qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebahagian kampung ataupun negeri yang tepi pantai, sebahagian di kalangan mereka menjadi qiradah, monyet dan kera. Al-maskh. Lalu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya, ya Rasulullah, anahlaku wa fina salihun? Ya Rasulullah, adakah kita akan dibinasakan? Adakah kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Adakah azab Allah Subhanahu wa taala akan turun sedangkan ada orang-orang soleh di kalangan kita? Apakah jawapan Rasulullah? Kadang-kadang ada orang bongkak, dia kata, Allah tak akan turunkan azab. Ulama ramai. Ulama, walaupun dia seorang ulama, walaupun dia soleh, tetapi kalau tidak mainkan peranan dia mencegah kemungkaran dan menegak kebenaran, dia adalah orang yang paling awal Allah Subhanahu wa taala akan turunkan azab atas dia. Walaupun dia alim, walaupun dia orang soleh. Sebab itulah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha kata, ya Rasulullah, anahlak wa fina salihun. Ya Rasulullah, adakah kita akan dibinasakan sedangkan ada orang-orang soleh di kalangan kita? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, ya. Walaupun ada orang soleh, tetapi azab Allah Subhanahu wa taala akan menimpa semua. Bila? Idza zahara al-khabath. Apabila maksiat, al-fisq, al-fujur, al-fahisha, perzinaan, maka rasuah dah jadi muncul dan jadi zahir. Sampai tidak lagi ada kumpulan walaupun kecil yang boleh menegak. Wallahi tuan, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, jaga negara kita ini daripada orang-orang yang membisu seperti iblis ataupun syaitan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kekalkan orang-orang yang saleh yang menegak kebenaran ataupun sekurang-kurangnya membantu orang yang menegak kebenaran. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'il muslimin fa ya fawzal mustaghfirin astaghfirullah.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وأسوتنا وقدوتنا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله إخواني المسلمين Allah Subhanahu wa taala tidak menghadkan azab dan penghinaan atas Bani Israel Ashabus Sabt sekadar Allah menjadikan mereka khinzir dan kera. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan azab lagi dahsyat. Sehingga hari ini ayat seterusnya dalam surah Al-A'raf, wa idh ta'adhana rabbuk la yab'athanna 'alayhim ila yaumil qiyamah man yasumuhum su'al 'adzab inna rabbaka lasari'ul 'iqab wa innahu laghafurur rahim wa qatta'nahum fil ardi umama minhum as-salihun wa minhum duna dhalik wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at la'allahum yarji'un فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين sehingga ayat 170. Permulaan khutbah ini saya mula ayat 160 dan sehingga ayat 170. Inilah Al-Quran, tuan-tuan. Al-Quran, kalamullah. Bila bercakap, Allah Subhanahu wa taala suruh kita ambil pengajaran, sedar bangun. Bukan baca seperti ritual dipasang bila orang mati baru pasang Al-Quran. Dan baca pun rasa nak baca lepas tu cabut lari. Baca sebab tuan rumah suruh baca dan tunggu nak makan nasi. Inilah Quran. Jadi ritual kosong, tak ada ruh, tak ada nilai, tak ada pengajaran. Itulah masalah umat Islam akhir zaman. Tapi sebenarnya Al-Quran, tuan-tuan rahmati Allah, sepatutnya baca Al-Quran. Kita bangkit, hidup, akal jadi bersih dan cerdik dan waras. Tetapi kita baca Al-Quran hanya untuk laksanakan tanggungjawab yang sangat berat. Baca Yasin, 40 tahun baca Yasin, Khamis malam Jumaat. Apakah kesan dia? Apakah kesan dia? Tapi boleh mari masjid semain jarak. Diperbodohkan oleh WHO. Wala hawla wala quwata illa billah. Tuan-tuan rahmati Allah, orang tanya, kenapa Ustaz umat Islam pecah belah? Tanya lagi. Kenapa umat Islam berbagai puak-puak dan parti politik? Allah Subhanahu wa taala bagi azab yang sama. Ya Allah Subhanahu wa taala bagi kat Bani Israel. Wa idh ta'adhana rabbuk la yab'athanna 'alaihim ila yaumil qiyamah man yasumuhum su'al 'adzab. Tengok orang Yahudi sampai sekarang, walaupun mereka memerintah dunia, tetapi di negara yang mereka jajah, mereka dihina, mereka diseksa. Setiap hari mereka dalam ketakutan dengan budak-budak warga Palestin yang hanya senjata dia batu sahaja. Umat Islam di Baitul Maqdis tak ada senjata. Tapi bila mereka semayang rapat di Masjidul Aqsa, orang Yahudi jadi takut dan bacol. Gegar orang Yahudi hanya dengan salat rapat saf. Wa idh ta'adhana rabbuka la yab'athanna 'alaihim. Allah Subhanahu wa taala akan utuskan atas Bani Israel
kaum yang berani yang akan menakutkan Bani Israel, walaupun orang Yahudi telah membina satu senjata automatik yang kononnya akan buat satu kubah besi. Kononnya peluru tak akan tembus mereka, tapi budak-budak kecil dengan batu, wanita-wanita orang Islam di Palestin, mereka masih menakutkan askar Yahudi yang berbekalan senjata besar. Inna rabbaka lasari'ul iqab. Jangan tuan. Allah cepat bagi balasan. Dalam masa yang sama, wa innahu laghafurur rahim. Wa qatta'nahum fil ardi umama. Allah menjadikan mereka berbagai puak-puak, pecahan, macam-macam aliran. Ishkanazim, Yahudi Flasha, berbagai aliran dan perpecahan. Wa qatta'nahum fil ardi umama minhumus salihun. Ada orang yang salih, wa minhum duna dhalik. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Allah Subhanahu wa taala uji mereka berbagai ujian dengan kebaikan, kemewahan dan juga dengan penyakit-penyakit dan kesusahan hidup. Andai mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani al-muslimin, ingat pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضُبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ وَرَاءَهُمْ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, kamu akan ikut, لَتَتَّبِعُنَّ, kamu akan ikut jejak man kana qablakum, kaum sebelum kamu, shibran bi shibr, sejengkal demi sejengkal, wa dhira'an bi dhira', sehasta demi sehasta. Kalaulah mereka masuk lubang biawak, kamu pun akan teruk masuk sekali. Tengok apa Yahudi dan Nasrani bagi kat kita, kita ambil bulat-bulat tanpa kita tapis. Lalu sahabat kata, ya Rasulullah, ata'ani al-yahudu wan nasara, ya Rasulullah, maksud awak kaum ini yang kita akan ikut jejak mereka, adakah adalah Yahudi dan Nasrani? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman idzan, siapa lagi kalau bukan mereka? Maka ingatlah ikhwanil muslimin, alaikum bi kitabillah, peganglah Al-Quran. Iqra'u ma fihi, iqra'ul Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran, insya-Allah dia akan datang memberi syafaat kepada orang dia. Iqra'ul hadis was sunnah, ajarlah anak-anak kamu cinta Allah, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebenar. Ajarlah mereka sayang agama Allah, cakap benar, jangan tipu, jangan takut makhluk, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'ala al-qaumil kafirin. Allahumma ahmi Malaysia. Allahumma ahmi Malaysia. Ya Allah, lindungilah bumi yang berkat ini, Malaysia ya Allah. Kerana ramai-ramai orang yang saleh, ramai-ramai cendekiawan yang baik, ramai doktor-doktor yang sayang Allah dan Rasul, tetapi mereka tidak glamour. Ya Allah, jagalah, lindungilah rakyat umat Islam di Malaysia ni yang sayang agamamu ya Allah. Allahumma ahmi Malaysia wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma inna na'udzu bika minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Ya Allah, kami memohon perlindunganmu ya Allah daripada segala fitnah yang zahir ataupun fitnah yang tersembunyi. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا يا الله. وأنت يا أخي أقم الصلاة.